Di Langkawi, lautnya terlalu kotor. Dan saya pun tak tahu kementerian mana yang mengutip laut ini. Kebersihan pantai ini sebenarnya di bawah pihak kerajaan negeri. Terima kasih. Sekarang kita pergi ke pantai Langkawi ya. Boleh pakai seluar pendek ke? Okey. Saya nak jemput khusus Masa sudah tamat. kepada Seputih. YB Seputih datang, tak mau pakai apa pun tak apa. Satu lagi, Masa sudah tamat. terima kasih Datuk Andi betul, comel betul. Di Langkawi itu ada hotel yang dipunyai oleh GISB. Ambil hotel itu, convert jadikan museum agama sesat di dunia. Jadi anaknya itu minta duit 3-4 kali tak bagi. Anak ni pergi ke dapur. Tuan-tuan tahu anak ni buat apa? Dia ambil pisau, dia datang dekat mak dia rentap rantai mak dia potong tetek mak dia ni. Perempuan tu buka dekat saya, tunjuk kepada saya. Kod saya tak percaya tuan-tuan. Dan saya tengok. Saya tahulah hak mana elok, hak mana tak elok. Perlukah diadakan kereta api daripada Alor Star ke Kuah? Macam MRT di KL ni lah.